Kalau ziarah kubur, apa kita nak baca? Ziarah kubur, apa nak baca? Tak ada baca apa-apa. Yang sabitnya ialah baca salam. Assalamualaikum, paling kurang. Nak lebih lagi, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nak lebih lagi, Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Nak lebih lagi, wa inna insyaallah bikum lahikun. Asallahu li wa lakumul afiyah. Salam sejahtera atas kamu wahai penduduk negeri orang yang beriman. Nah, sesungguhnya kami dengan kamu pasti lambat laun akan bergabung bersama-sama. Mana kita pun akan mati. Aku doakan pada hari ini, bagi diriku dan bagi kamu semua wahai ahli kubur, kebaikan daripada Allah. Dah kemudian duduk nak baca apa? Duduk bacalah doa. Sebelum doa, afdal kita baca Quran. Banyak mana baca? Kata Imam Syafi'i, iqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang kamu sanggup baca. Mu nak baca satu huruf boleh, mu nak baca dua huruf boleh, nak baca satu ayat boleh, satu surah pun boleh. Tidak ada paksaan. Faham lagi? Kemudian berdoa. Jadi baca Quran, berdoa.